Cuma Nabi bagi pesanan. Nabi kata, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Sesiapa yang isti'afaf. Apa itu isti'afaf? Orang yang iffah. Kan, orang yang ada sifat iffah, afif. Kan, orang Melayu ada nama Afif, ataupun ada yang perempuan dipanggil Afifah. Kan? Orang yang menjaga maruah. Menjaga maruah daripada apa? Menjaga maruah daripada sesuatu yang boleh mencemarkan diri dia, mencemarkan nama dia. Maksud dekat sini, dia menahan diri dia daripada meminta. Walaupun dia susah, tapi dia tak minta. Itu bagus. Allah Ta'ala akan jaga maruah dia, Nabi kata. Bukanlah Nabi larang minta ni. Kalau susah, boleh minta. Kalau susah lah. Kalau tak susah, tak boleh minta. Nabi tak suka minta ni. Cuma kalau susah, tak nak minta. Itu bagus. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, kalaulah satu orang daripada kamu ni, ambil ambil tali, kan, dengan alat untuk potong pokok, pergi padang pasir, cari kayu api, jual kayu api tu. Lebih bagus daripada dia meminta-minta. Nabi tak suka orang meminta-minta. Kan? Minta untuk diri sendirilah. Tapi kalau minta untuk orang lain, tak apa. Kita contohlah ada kawan kita susah, rumah terbakar, kita nak buat kutipan derma kilat. Boleh tak? Kita yang minta untuk dia, dia tak minta. Itu tak apalah. Susah pula lepas ni kalau tak boleh minta. Kau ni jiran rumah, sebelah rumah, susah. Jangan meminta-minta, saya tak mau. Yang tu tak boleh lah. Itu salah faham. Okey? Itu pertama. Tafsiran yang kedua di sisi para ulama hadis, saya duk silap-silap juga tadi kita syuruh waktu membahaskan hadis ni. Makna pertama, makna ifah ni, yasta'afif ni, dia menahan diri dia daripada meminta walaupun dia susah. Boleh jadi juga dengan makna kedua, iaitu menahan diri dia daripada minta ataupun cari sumber yang haram. Kerana ada orang bila susah, dia main sauk je apa yang dapat. Jadi Nabi beri peringatan, orang yang susah, jangan sampai terlibat dalam perkara yang haram. Okey. Yang kedua, wa may yastaghni, sesiapa yang ada sifat istighna, iaitu istighna ni, kata Al-Imam Al-Qurtubi, lebih tinggi daripada yasta'fif. Kalau yasta'fif tadi, dia tahan diri dia daripada meminta. Kalau istighna, dia bukan tahan diri daripada minta. Dia bukan tahan diri semata-mata daripada mencari perkara yang haram. Dia paksa diri dia untuk tunjuk ke orang yang dia tak perlukan apa-apa pun. Maksudnya dia tunjuk yang dia tu macam kaya sedangkan dia susah. Itu tinggi lagi lah darjat dia. Yughnihillah. Allah Ta'ala akan bagi perasaan kaya tu pada dia. Wa may yatasabbar, sesiapa yang memaksa diri dia untuk sabar, yusabbirhullah, maka Allah akan jadikan dia sabar. Sabar ni merangkumi dua-dua tadi. Isti'afaf pun kena sabar, istighna pun kena sabar. Rasa cukup dengan apa yang ada tu, tahan diri daripada meminta tu pun kena sabar. Tunjukkan diri kaya pada orang lain pun, sedangkan dia memerlukan pun, memerlukan kepada kesabaran. Jadi sebab itu Nabi kata, tidak ada seorang Muslim pun yang diberikan dengan satu pemberian oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kerana sabar ni merangkumi banyak, masuk dalam banyak benda. Apa saja orang Islam dituntut untuk melaksanakan kesabaran. Okey. Hadis ni juga nak bagi tahu kat kita,
Kalau orang datang minta kat kita dan kita tak ada apa kita nak bagi, kita boleh bagi tahu kat dia, minta maaf lah, saya tak ada apa nak bagi ni. Boleh ya. Terus terang je. Okey? Dan boleh jugalah untuk meminta jika ada uzur, jika ada keperluan yang mendesak, boleh minta. Walaupun lebih baiknya sabar daripada meminta-minta.